Assalamualaikum sahabat-sahabat dan anak-anak tu khabar. Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki, amin. Pagi ni nak masak apa tu Mak? Pagi ni Mak nak buat sambal geprek. Oh, sambal geprek banyak, lada banyak kan? Ya. Ada cili ada banyak, jadi Mak buat sambal geprek. Ni lada bahan sambal geprek Mak, orang taruh belacan. Mak taruh ikan bilis. Sambal geprek ikan bilis. Jadi ni lada cili apa ni? Cili padi ni. Ya, cili padi kampung. Campuran hijau dengan merah ni. Lepas tu beberapa biji ni bawang besar. Lagi-lagi bawang. Lada besar. Lada merah besar ni. Dalam 7-8 batang. Mak campurkan. 8 ulas bawang putih. Ni 3 biji labu bawang merah, 2 biji tomato dan semangkuk kecil ni ikan bilis. Ni semua ni nanti kita goreng dulu. Dah kita goreng, lepas tu kita chopper dia pada yang blender kasar tu. Lepas tu kita tumiskan lagi sekali. Nanti kita tengok kesudahannya. Okey sahabat, jom kita masak sambal geprek. Sambal geprek. Okey, ni kita goreng dulu dia punya lada. Terus tutup. Menembak-nembak aja Ya. Okey, kita dah boleh angkat dia. Oh, dah masuk blender. Ni baru betul-betul nak mengambil mulut. Banyak lada ni Masukkan. Ini masukkan apa tu? Bawang. Kita gorengkan dia punya bawang tomato dia semua sekali. Ni sedap ni kalau tak ada lauk. Kita goreng telur mata, makan dengan dia je. Dah cukup. Sambal apa? Sambal geprek kan? Ya. Kalau malam-malam hujan-hujan kita lapar nak buat nasi goreng pun senang. Dah ada dah dia punya sambal untuk kita nak buat nasi goreng. Mak lagi buat benda macam ni senang. Jadi kalau kita tak demam sakit tak boleh nak masak, kita boleh makan sambal ni je. Potong timun, goreng telur mata, telur dadar ke nasi panas. Itu dia lembut. Dia pernah buka ni. Ini tak payah masak sangat sebab nanti kita lepas chopper dia punya bawang-bawang lada ni kita kena masakkan lagi sekali. Kita gorengkan ikan bilis. Kita angkat pula ni ikan bilis yang kita dah goreng tadi. Kita padamkan api. Okey. Kita chopper dia. Ini memang pedas. Oh, memang pedas. Dah pedaya amat ni. Baru nama sambal geprek. Oh, ni kena berapa kali? 2 kali chopper Sekali tak boleh ni. Kena 2 kali. Ikan bilis ni kita sekalikan je. Nanti kita gaul kan, kita goreng sekali kan.
Masukkan. Okay, kita tutup. Macam ni lah. Tambah lagi batuk babak. Ya. Tambah lagi. Ya. Boleh masuk lagi kan? Masukkan sebiji tomato. Tutup lagi. Kalau blender dia cepat hancur. Kalau ni dia menggunakan air. Kalau ini chopper dia kering dia kering, dia tak gunakan air. Memang lambat sikit lah kerja kita. Tapi sedap dia macam dia kasar-kasar dia. Macam ni lah kita buatnya. Dan seterusnya ni kita nak kena keluarkan dia dulu. Okay, ni Mak nak blender dia punya bawang ni. Ini dia yang Tok Mak dah blender tadi. Ni. Ni dah blender apa? Okey. Kita nak tumis. Okey. Ni kita nak menumis Ya. Kita tumiskan dia. Oh, banyak ni. Ini memang kita buat banyak Memang banyak lah. Macam ni lah. Kalau betul-betul masak ni dia boleh tahan lama. Ya. Okey. Lagi minyak dia panas, Tok Mak habang api dia. Ni kita masukkan gula, serbuk rasa dan garam. Ini kalau tak ada lauk, buat telur mata, makan dengan sambal ni, memang sedap. Kalau ada ulam-ulam macam timun, celurkan pucuk betik, pucuk ubi, telur. Ulam raja, sedap ni. Memang sedap. Tapi yang pentingnya nasi panas, telur mata dengan dia. Cukup. Rebus pucuk betik, memang sedap. Ni kita masak dia sampai dia masak betul-betul. Kalau dia masak betul-betul, tahan lama 5 hari dekat luar tak masuk peti sejuk pun dia tak basi. Minyak dia kena lebih. Dan minyak ni yang buat dia tahan ni. Ya. Okey. Dah siap. Okey, dah masak dia. Macam ni. Sambal gepet ni? Ya. Siap dah sambal gepet. Okey, sahabat. Siap sudah sambal gepet. Nanti kita hidang. Okey. Okey sahabat, ini kesudahan masakan hari ini. Sambal gepet. Sedap ni sahabat. Dia hujan begini, nasi panas. Kena simpan tu. Dengan telur. Oh, telur goreng. Sedap. Timun. Ada salad, ada ulam lagi. Sedap. Apa sambal ni boleh simpan lama ni kan? Ya. Okey sahabat. Ni buat makan semua. Assalamualaikum. Boleh cuba sahabat.